Okey, hari ini kita nak bedah satu memoir yang ceritanya bukan setakat menyentuh hati tapi betul-betul boleh menggegarkan jiwa kita. Ini kisah tentang kehilangan, tentang mencari diri semula dan apa sebenarnya maksud kejayaan. Jom kita selami permata Kepulauan Tumpat. Cuba anda bayangkan sekejap, apa jadi kalau semua benda yang anda dah bina, kerjaya, status, imej diri, semuanya lesap, hilang macam tu je dalam sekelip mata. Soalan inilah yang jadi tunjang utama cerita kita hari ini. Baiklah, kita terus masuk ke dalam penceritaan ini. Satu memoir yang bagi saya sangat-sangat memberi inspirasi tentang perjalanan seorang guru. Tajuk buku ini sendiri pun dah cukup puitis, kan? Ia bermula dengan perkataan permata. Sesuatu yang kita tahu sangat berharga, bernilai, macam sebutir permata yang berkilau. Dan permata ni datangnya dari mana? Nah, inilah dia. Dari Kepulauan Tumpat. Gugusan pulau inilah yang akan jadi latar tempat untuk satu kisah yang memang luar biasa. Anda tahu kan, setiap cerita yang hebat tu selalunya bermula dengan satu kejatuhan yang besar. Kisah ni pun sama. Ia bermula dengan kejatuhan seorang yang sedang berada di puncak. Satu kehidupan yang nampak sempurna, tiba-tiba terhenti. Jom kita kenal dengan watak utama kita, Razif. Dia ni seorang yang tengah high flyer lah, kerja di syarikat multinational dekat KL. Kalau tengok dari luar, hidup dia memang nampak sempurna. Kerjaya hebat, gaji besar, seluruh identiti dia dibina atas kejayaan dan status yang dia ada. Cuba kita bandingkan dua dunia yang sangat berbeza ni. Sebelah sini, dunia korporat Razif, penuh dengan mesyuarat, kafe mahal, pakaian kemas. Sebelah sana pula, dunia pulau, hidup sederhana, naik bot kecil tapi penuh dengan keakraban. Perbezaan ketara ni penting untuk kita faham betapa besarnya perubahan yang bakal dilalui. 2 tahun dia laburkan masa dan tenaga untuk bina semua ni. Tapi pada satu petang bulan Jun 2025, dunianya runtuh, kontrak ditamatkan. Titik. Macam tu je. Dia dah tak ada kerja. Dan ini kata-kata dia sendiri. Kontrak aku ditamatkan. 3 patah perkataan yang memadamkan segala-galanya. Kesannya bukan sekadar hilang sumber pendapatan, tahu tak? Ia lebih dalam dari itu. Kata dia, ego aku runtuh. Bayangkanlah, bila seluruh harga diri anda terikat pada kerja, apa jadi bila kerja itu hilang? Yang tinggal cuma rasa kosong, sunyi. Tapi bila kita dah sampai ke dasar, satu-satunya jalan ialah untuk naik semula, kan? Dan bagi Razif, perjalanan untuk bangkit semula bermula dengan jalan pulang ke rumah. Di sinilah dia mencari perlindungan. Dalam keadaan yang rasa tewas, hilang arah dan malu, Razif akhirnya mengalah. Dia kemas beg, masuk kereta dan mulakan perjalanan yang panjang kembali ke Ipoh. Pulang ke pangkuan keluarganya. Dan di rumah, dia tak disambut dengan soalan kenapa jadi macam ni, tak. Sebaliknya, dia disambut dengan kata-kata hikmah seorang ibu. Tenang Razif, ada hikmahnya. Mungkin Allah nak kau jumpa kerja yang sesuai dengan jiwa kau. Kata-kata inilah yang jadi sauh untuk dia berpaul. Dan ini satu lagi perkara yang sangat penting. Ibu bapa dia kedua-duanya pesara guru. Bagi dia satu safety net atau jaring keselamatan. Bukan setakat sokongan moral, tapi mereka juga tawarkan untuk tolong bayarkan ansuran kereta. Bantuan ni nampak kecil, tapi ia bagi Razif ruang untuk bernafas dan berfikir semula tanpa rasa tertekan. Dan dari ruang yang tenang inilah, datangnya satu panggilan yang tak dijangka-jangka. Satu panggilan yang akan bawa dia ke sebuah permulaan yang baru sama sekali. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Beluru. Cuba bayangkan, satu sekolah untuk 13 buah pulau. Murid-murid datang ke sekolah setiap hari naik bot kecil. Masyarakatnya mungkin tak kaya harta, tapi kaya dengan semangat. Dan di sinilah Razif tiba sebagai guru sains yang baru. Niat asalnya sangat mudah, hanya untuk buat kerja. Tapi kadang-kadang, takdir ada rancangan lain untuk kita, kan? Peranan hanya untuk buat kerja tu tak lama kemudian berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan Razif di pulau ni memang menakjubkan. Dia datang sebagai guru sains, tapi tak lama lepas tu, dia jadi lebih dari seorang guru. Dia jadi mentor, jadi kawan. Dia mula tanamkan impian dalam diri anak-anak muridnya untuk berani bercita-cita lebih tinggi. Dan hasilnya, kita dapat lihat sendiri, anak-anak pulau tu berjaya masuk MRSM dan sekolah vokasional. Ini bukan lagi mengajar, ini betul-betul mengubah nasib. Perubahan-perubahan kecil yang dia bawa mula merebak macam ombak dalam komuniti tu. Semuanya dicetuskan oleh perjalanan seorang guru yang tak pernah dirancang pun.
Jadi, bila kita fikirkan balik, apa sebenarnya intipati cerita ni? Dan siapa permata yang sebenar dalam tajuk memoir ni? Tiga tahun. Dalam masa 3 tahun yang singkat tu, Razif bukan saja mengubah masa depan anak-anak pulau, tapi dia sendiri menemui semula dirinya yang telah hilang. Disebabkan kejayaannya, dia ditawarkan pertukaran ke sekolah yang lebih baik. Satu detik yang sepatutnya gembira tapi sebenarnya bercampur dengan rasa sedih. Sebab Pulau Beluru bukan lagi tempat kerja. Ia dah jadi rumah. Dan petikan terakhir ni merumuskan segalanya. Inilah dia jawapannya. Kerana di pulau-pulau kecil itu lahir permata sebenar bangsa, iaitu anak-anak yang berani bermimpi. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita renungkan. Di manakah sebenarnya kita jumpa tujuan hidup kita? Adakah dalam kehidupan yang kita rancang dengan begitu teliti atau dalam kehidupan yang menemui kita justru pada saat kita sedang hilang arah?